Okey guys. So, assalamualaikum. Abang tak ni ingat terkejutnya. Abang ni, apa nampak ni? Telur abang punya sulcata. Allahuakbar tak tahu jadi ni. Sebab dia pergi bertelur tempat yang basah. Jadi abang kemarin abang dah tengok dah macam tak ada hati dah. Tu ada 2 biji pecah. Ni satu. Yang ni 1-2 biji. So abang nak kena bersihkan telur ni. Untuk abang ram lah. Allahuakbar lah kalau jadi-jadilah. Itu 2 biji pecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni pertama, 11, 12, 13 biji kan. Telur pecah. So abang nak set up untuk abang ram dia. Tak kira abang perlukan kopi apa semua. Tak kira abang nak buat tempat untuk ram dia. InsyaAllah. Macam biasa abang nak kena check dulu telur ni sama ada hasil ke tak ada hasil. Jadi abang perlukan abang perlukan kain geng. Abang perlukan kain. Kita tak perlu kita test tu. Ada yang bersih biji ni. Sebab kita nak kena tengok ada urat tak ada urat. So kita tinggal terbalikkan dia. Putih jenis dah. Tak tahu lah ada kotak ni. Putih jenis Abang pun tak tahu. Hingga first time abang ambil telur dia. So ada 2 biji yang tak boleh ni. Yang orang kata ni rosak, pecah. So abang nak kena bagi dekat abang punya biawak. So gang, jom yang pecah ni abang basuhkan dulu. Tak apa tunggu sini, tak abang basuh sekejap. Okay, so, okay, nampak ni. Kita ada 2 biji telur pecah. Telur sulcata. Dia punya biawak makan telur sulcata. So, kita nak bagi kat dia. Perlukan glove lah. Sebab dia tokok tangan. Sebab telur ni macam ni. Tak habis. Tengok. Kita tengok. Pisau guys. Dia dekat sikit lah. Tak mau kan? Tak mau. Bagi dia angkat ni. Bagi dia ambil ni. Kita makan. Nampak tak? Dia makan. Dia makan telur sulcata ni. Sedap. Keras sikit, agak keras sikit. Alright. So, jadi yang selebihnya tu kita kena set up tempat untuk abang ram dia. Tu biji lagi abang nak makan. Biji abang nak makan mentah-mentah. Saya nak makan ni. Ni. Begitu. Kan, mana buat ni? Ni abang punya telur sulcata, dia pecah. Tu yang ni. Tadi 2 biji abang dah bagi dekat tu. Abang punya dia macam telur penyu tau. Dia mana buat ni. Ni. Tu. Dia macam kecil lah macam jelly. Dia nampak tu. Dia. Sebab ni abang nak makan. Abang nak telan dia. Biasa bukan rasa lah, memang boleh makan kan. Sebab bukan binatang berbisa kan. Tu dia. Sebab telur penyu tu lebih suka makan.
Saya buat sikit. Dia telan dah. Bewak telan dah. Syok lah nak tengok ni. Pecah tu. Tak rasa macam mana dah ni. Kalau telur penyu dia masing-masing kan. Telur penyu pernah makan dulu masa accident dulu. Okay tu kan. Siapa tengok telur memang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Rasa macam habis makan mata lembu dulu. Ada Lembu pernah makan mata lembu kan. So dia rasa macam sama kan. Rasa macam tercekik. So kan, apa boleh tengok. Okay, so ni telur dia. Nampak ni ada dalam, dia 13 biji, 3 pecah. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 biji pecah. Okay, so kan, apa tunggu full video. Habis akan masuk dekat aplikasi Merah. So kan, Assalamualaikum.